Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, right. Bertemu lagi, saya Hairul daripada kedai MD Enterprise. Okay. Saya nak buat review lagi berkenaan dengan pointer. Okay, yang ini adalah pointer daripada Nokta, made in Turkey. Yang ini setakat yang ini yang paling top lah, paling top kat Malaysia, dan saya rasa overseas pun sama. Tak kisah nak pakai pointer apa-apa pun, tak ada masalah. Dan kita pun tak kata pointer lain tak elok, tak ada, kita tak kata macam tu. Cuma kita review berdasarkan customer punya feedbacks. Okay, feedback daripada customer kata memang pointer ni yang okey setakat hari ni, yang terbaik setakat hari ni. So macam saya tugas saya menjual dan memberikan servis. Kalau ada problem, saya, kalau orang nak saya jual, kalau ada problem orang refer saya. Okay, right. So yang siapa yang beli dengan kita, insya-Allah lah memang kita akan jaga lah, maksudnya dari segi warranty ke something macam tu. Okay, yang ini pointer ni warranty dia 2 tahun. Model yang ini 2 tahun warranty. Built-in battery, masih lagi pakai VLF. Okay, lagi dia punya harga kita jual setakat ni 700.5 yang pointer ni dengan 2 tahun warranty. Dia ada nombor siri kat sini, barang made in Turkey, original 100%. Apa yang best kat pointer ni, dia pakai battery rechargeable. Okay, yang ni dalam ni boleh buka alamak, dah tertekan lah. Okay, right. Dia dalam ni macam ni, saya buka boleh tengok cap dia macam ni ya, simple ya, tapi simple tapi berkualiti. Okay, right. Okay, right. So dia punya tempat charging akan ada dalam ni lah, pakai type C, bateri built-in dekat dalam. So yang ini ada satu corong untuk speaker dia lebih kuat. So yang ini akan masukkan di sini dan sini akan tutup. Charge lebih kurang dalam 4 jam, boleh pakai lebih daripada 20 jam. Alright. Okay, apa yang ada kat sini adalah, saya on sekejap, boleh tengok button on dia macam ni. Kod sekejap okay, macam ni. Okay, dia punya screen saya rapatkan sedikit, zoom sikit. Okay, screen dia akan ada macam ni, button on dia dekat sini. Depan ni bahagian lampu dia. Okay, antara muka dia macam ni. Okay, kalau kita nak on dia, kita tekan button ni lah, kita tekan button ni. Kalau kita nak on dia, kita tekan button ni. Kalau kita nak off, tekan button tadi. Sorry, saya betulkan balik. Okay, cara nak on dia, tekan je satu button kat sini. Okay, kalau nak off dia, kalau perasan kita tekan off dan button indikator merah ni akan pergi sampai ujung ni. Kalau kita tunggu sampai ujung, sampai habis, dia akan masuk setting untuk pointer ni. Jadi kita tekan on, pastikan yang merah ni sampai dekat tengah sahaja. Faham tak? Kita tekan off. Contoh saya tekan off, pastikan dia punya merah ni dekat tengah saja. Baru dia akan off. Kalau saya tekan lama, dia akan masuk setting. Kalau saya tekan lama sampai yang hujung, dia akan masuk setting. Alright, clear Okay, untuk ubah setting kita tekan lama pada program. Okay, pada program tu, contoh saya tekan ni. Okay, untuk masuk program kita tekan lama. So yang ini adalah sensitivity. Sensitivity adalah keupayaan pointer ni untuk mengesan lebih dalam. So kita boleh control kita nak dalam sedikit, kurang dalam sedikit, semua pada sensitivity. Tekan lama dan kita adjust. Pada maksimum dia ada 9. Okay, so kalau kita nak keluar, kita biar aja dulu, and then kita nak ke next program, kita tekan. So yang ini dia ada vibration, tekan lama. Okay, dia ada bunyi sahaja, vibration sahaja, ataupun nak jalan dua-dua, bunyi dan vibration. Okay, biasanya orang pakai bunyi dan vibration tu serentak, pakai dua-dua lah biasanya. Tapi kalau kita nak silent, pakai vibration sajalah. Okay, tunggu sekejap untuk masuk ke program lain, and then tekan balik semula. Yang ini adalah untuk kita pilih tone. Yang ini dia boleh pakai 2 tone, 1 tone. Bunyi untuk pointer ni boleh pakai 2 bunyi. Okay, yang ini pakai 1 bunyi, yang ini di off untuk bunyi besi. Yang 2 akan 1 bunyi besi dan 1 lagi bunyi selain daripada besi. Okay, kalau kita pakai 2 tone, yang ni pointer akan ada 2 bunyi lah. Secara pertama saya bunyikan lah sekejap. Sekejap. Kalau bunyi besi dia macam tu. Contoh. Yang tu kalau saya pilih 2 tone. Tapi kalau saya pilih 1 tone, dia hanya akan bunyi satu je lah, bunyi benda yang sama. Okay, faham Dia ada boleh adjust tone. So yang ini kalau saya pakai
2 tone. Yang ni kalau saya pakai 1 tone, barang yang besi pun dia akan bunyi sama macam objek. Okay, right. Kalau saya pakai 2 tone, yang barang yang besi dia akan bunyi lebih pendek. Dia bunyi lain sikit, tit tit tit, macam tu. Okay. Nah, harap semua faham lah. Maksudnya saya cakap ni memang laju. Yang ini untuk Bluetooth, yang ni kita tak pakai Bluetooth. Yang ini untuk tukar frekuensi. Andai kata ada clash dengan detector ataupun pointer lain, so kita boleh shift frekuensi lah. Okay. Yang ini untuk lampu, tekan lama, so lampu ni akan hidup lah depan ni. Lampu ni akan ada lampu. Okay. Yang dia bukan always on, maksudnya memang kena on off. Kalau kita rasa kita nak pakai lampu, kita on lah. Macam ni. Kalau kita tak nak pakai lampu, kita tekan lama, kita off. Okay, tunggu sekejap, jangan tekan apa-apa, dia akan keluar. And then seterusnya yang ini volume, yang ini untuk kecerahan lampu ni lah. And then last sekali ini adalah reset. So boleh reset pointer ni. Okay, right. So okay, pointer ni dari segi detection dia memang kalau kita set sensitivity yang maksimum, so dia boleh kesan barang tu lebih macam ni, barang tu lebih jauh lah. Kalau ni maksimum saya contoh so pakat ni dia dah bunyi lah. Yang ni pun dalam 3 inci macam tu lah, 2 inci atau 3 inci lah jarak dia untuk koin sebesar ni. Ni saya pakai maksimum, so lebih kurang inci inci. So macam yang saya cakap lah, kalau pointer ni original, dia depan pun boleh bunyi, tepi pun dia detect. Tu kena beza So kalau tuan-tuan beli yang murah tapi nak harapkan satu pointer yang respondable macam pointer ni, memang takkan dapat lah kan. So kalau pointer yang ori macam ni, belah depan pun boleh detect, belah tepi pun masih dia detect. Pasal nak keliling, keliling. Respon dia pun sangat kuat maksudnya respon dia untuk detect item tu respon dia sangat bagus, sangat sensitif. So kalau kita ambil daripada side tepi pun dia boleh detect. Pasal nak alright, nampak jelas pointer ni memang bagus. Okay, ni contoh cincin. So kalau bahagian depan mungkin dia tak boleh detect batu batu tak boleh detect. Dia detect pada material barang Okay, dah jelas. Kalau duit 20 sen, ni dalam berapa inci ni 5, 6 inci 5 inci kurang sekejap sini 3, 1, 2 inci lebih lah, mana 5 inci, lebih kurang 2 inci atau 3 inci lah. Alright, yang macam ni saya 50 sen, saya 20 sen. Alright, so untuk barang kemas pun tak ada masalah lah. Untuk barang kemas, untuk rantai macam ni besar, yang VLF yang tu pun boleh detect, yang ini lagi boleh detect lah. So yang ini IP68 boleh bawa menyelam. Okay, right? Siapa yang main dekat air terjun ke apa benda ke, memang nak bawa menyelam, nak selam dalam air, nak celup dalam air, fully waterproof. Yang ini IP68 fully waterproof, tak ada masalah, takkan masuk air. Kalau masuk air, claim warranty. Cuma kita akan tengok juga lah warranty tu punca sebab apa. Kalau punca kecuaian customer, kita boleh tahu punca kecuaian. Katakanlah dia tak tutup, lepas tu dia celup dalam air, lepas tu pointer masuk air, lepas tu nak claim warranty, hantar dulu barang, saya akan check dulu. Okay, bukan sewenang-wenangnya untuk kita masuk air saya claim warranty, tak. Saya pun ada SOP untuk test dia macam mana benda ni memang punca dia memang sebab dia masuk air tu sebab apa. Kalau memang kecuaian pengguna, memang kita takkan ganti. Okay, right. So yang ini rantai yang ni memang tak ada masalah lah, memang dia suka lah benda gini. So memang dia suka lah, memang tak ada masalah. So yang kalau halus macam ni pun samalah juga, saya rasa dia tak ada masalah. Cuma bukan untuk gold nugget saya terangkan sekali lagi, benda ni memang bukan untuk gold nugget. Dia diciptakan bukan untuk detect gold nugget yang halus yang sebut tu, tak. Tapi kalau mungkin gold nugget tu ada bentuk, memang tak ada masalah. So tak ada masalah dia detect. Kita letak atas ni, dia boleh detect. So memang dia respon dia sangat bagus lah untuk pointer ni. Depan dia ni pun boleh buka ni. Okay, ni dia ada dia punya cover tips ni pun saya dah ada jual spare part. So bila kita pakai benda ni, kita gosok dekat pasir, memang benda ni akan rosak kan.
So memang dia tujuan dia untuk buat protection. So kalau dia tak ada benda ni, kalau you gosok terus memang akan rosak. So memang kita ada jual benda ni, ataupun customer-customer yang biasa dah beli dengan saya, dia akan balut lagi lah depan ni dengan material lain lah untuk elakkan benda ni rosak. Bukan rosak apa, bila kita gesek dekat pasir hari-hari, pasir kan tajam kan, keras lah. Lama-lama memang dia akan makan benda ni. Memang keras. So better balut lah, balut. Ada dengan satu lagi getah yang dijual kat online pun boleh. Ataupun kalau tak nak, kalau memang ada duit, beli je lah. Maksudnya kalau rosak bocor, beli je lah baru, dalam RM20 ke 20 lebih lah. Benda ni tak mahal. Okay, right? Apa lagi yang tuan-tuan nak tahu pasal yang ini? So samalah juga kalau gold nugget, gold nugget ni emas kan, emas 99 pun boleh beli, tak masalah. Cuma macam kelebihan dia tadi itulah, dia memang boleh bawa menyelam, warranty 2 tahun, bateri rechargeable, dalaman boleh pakai lebih 20 jam. Kalau besi, kita boleh bunyikan besi. Kalau kita pilih satu tone, dia akan bunyi satu bunyi je lah. Kalau kita nak bunyi ni lain, kita pergi kat setting ni, and then kita tukar dia kepada bunyi yang ini. Kita ambil 2 tone. Kita ambil 2 tone. Okay, kita ambil 2 tone, kita biar, dan kita keluar. So barang yang sama, nanti dia akan bunyi benda yang berbeza lah. Saya tunggu sekejap, dia akan masuk ke paparan utama. Okay, ni paparan utama. Kalau untuk barang yang sama tadi, ni besi ni, kalau macam ni, kalau kita kesan dia, kita tahulah besi. Dia dengar dia punya bunyi tu beza. Okay, dia punya pah bunyi tu berbeza. So kalau bukan besi, memang dia akan bunyi lain lah. Dia akan bunyi macam ni. Alright, itu saja saya punya review pasal Nokta Pointer ni. Kalau siapa yang berminat nak beli, boleh buat untuk kerja pun boleh. Nak cari kabel dalam dinding, tapi bukan jarak yang jauh lah, boleh, tak ada masalah, boleh pakai. Nak cari barang dalam air, apa lagi kegunaan yang biasa customer beli, dua benda tu lah biasa memang orang guna untuk detector, untuk cek barang-barang lama, dan nak buat menyelam pun boleh, ataupun orang guna untuk cari piping dalam dinding. Kadang-kadang ada customer yang nak buat wiring kan, dia dah tanam kabel, tapi dia pun dah lupa kawan dia tanam, sebab orang plaster simen tu dia tanam sikit dengan kabel dia, so dia nak cari balik, kadang-kadang malah nak naik atas, dia pakai yang ni lah, dia pakai pointer untuk detect balik kabel dalam dinding. Alright, itu saja. Terima kasih yang sudi mendengar. Kalau berminat boleh call saya lah, Hairul 012 630 7782. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.